Assalamualaikum, selamat tengah hari saya awak. Hari ni Mak Ti nak share kerabu perut. Esok ada perut tu untuk lembu rebang tu. Jangan buang perut tu, sayang dia. Ambil lah. Basuh bersih kita buat kerabu perut. Ni Mak Ti tunjuk awal ni. Kok tu awak terlupa. Perut tu hak basuh bersih-bersih dah. Esok lah cara nak basuh perut tu kita tunjuk deh. Hak ni perut basuh bersih-bersih dah. Mak Ti rebus dulu, rebus biapuk lah. Rebus asam keping sikit, garam sikit. Jangan banyak sangat garam. Lepas tu kita nak buat kerabu perut ni, kena ada sambalnya dengan sayur-sayur hot tambahan lah. Ni Mak Ti guna kacang botol hari ni. Kacang botol pula dah. Kacang panjang. Mak Ti guna penyagak ni. Comel, senang kalau ada sagak-sagak gini. Kalau saya awak nak juga sagak gini, boleh beli dekat beg kuning Mak Ti tu. Ni Mak Ti sagak je. Dia boleh sagak belaka bawang ke dia ni sayur-sayur hok mana hok ni hok senang-senang tu boleh. Ni Mak Ti sagak bunga kantan. Kerabu ni ikut kita je sebenarnya. Hari ni ada kacang panjang, kita buat kacang panjang. Kalau ada kacang botol, boleh buat kacang botol. Boleh. Ikut menapa-menapa hok ada rumah tu, Mak Ti sagak-sagak dah belaka, bubuh dalam bekas tu. Lepas tu kerabu ni kita bubuh ni. Sambalnya Mak Ti share dah resepi dia, kena cari balik. Sambalnya ada ikan, senang. Esok nak guna standby belaka dah. Kena standby awal saya awak. Lepas tu bubuh lah belaka perut. Lepas tu cambah. Kalau tak suka cambah tak apa, tak payah bubuh. Lepas tu kita buat air lada di sikit. Ni lada. Kalau nak buat banyak-banyak lada boleh blend. Tapi ni sebab sikit je ni, Mak Ti tumbuk lah. Lada ni macam biasalah, lada jagung. Lepas tu bubuh gula sikit, bubuh garam sikit, ajinomoto sikit kalau nak. Lepas tu tumbuk biar hancur tu. Mak Ti perah 5 nipis. Biar masam sikit. Rasa dia kena masam-masam gitu. Lepas tu kita tambah juga cuka. Secukup rasalah belaka semua tu. Gaul tu. Lepas tu kita boleh bubuh dalam kerabu tadi tu. Bubuh banyak-banyak mana. Kalau nak pedah tara mana tu, boleh bubuh lah. Rasalah. Rasa dia kerabu ni kena ada masam, manis, pedah. Allah sedap ni. Nak buat kerabu. Makan pula dengan nasi putih, sup tulang esok tu. Kerabu jangan lupa. Saya awak rajin-rajin lah cara perut tu esok tu. Jangan buang. Jangan membazir. Gaul-gaul beres siap. Hot ni kalau rata saja pun sedap ni. Senang je nak buatnya. Tapi nak cara ke perut tu lambat. Beres. Saya awak kalau tak ada perut tu, beli hot siap dah pun boleh, tak ada masalah. Okey, siap dah. Mak Ti letak gini. Beres. Selamat mencuba.